Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya daripada Yayasan Komuniti Digital. Pada pagi yang indah ni, kami sekarang berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Abdullah Munsyi. Nama saya Cikgu Catherine, saya daripada SMK Abdullah Munsyi. Saya Cikgu Sabrina bersama Cikgu Catherine datang bersama-sama untuk membuat satu program pendigitalan untuk murid-murid diberi pendedahan dengan coding supaya mereka dapat meningkatkan lagi skills dalam problem solving dan juga critical thinking. Ya, harapan saya hari ini dengan program ni adalah kita mengharapkan murid untuk memasuki elektif sains komputer bila mereka masuk tingkatan 4 nanti. So dengan mengajar kemahiran coding dan juga problem solving, project based learning, saya sangat berharap murid akan lebih bermotivasi untuk memasuki kelas elektif sains komputer di tingkatan 4. Kami daripada SMK Abdullah Munsyi sangat berterima kasih kepada YKD, Yayasan Komuniti Digital, kerana membuat program Arduino bersama murid-murid kami di sini, dan kami berharap 4 session yang akan berlangsung sampai bulan Disember nanti akan memberi outcome yang betul-betul yang kami harapkan, di mana budak boleh belajar mengenai coding dan belajar untuk menyelesaikan masalah